Kalau sebut pasal air, elektrik dan jalan raya, mesti ada yang cakap. Dari kerajaan dulu lagi. Masalah ini ndak pandai selesai-selesai. Betul, tapi persoalannya sekarang siapa yang jadi kerajaan dan berapa tahun sudah memerintah. Tetapi masalah air, elektrik dan jalan raya bukan semakin pulih, malah semakin teruk. Kalau hanya mahu salahkan kerajaan lama, sampai bila rakyat mahu menunggu penyelesaian? Bukankah janji mahu selesaikan masalah air? Tapi hari ini, paip makin kerap kering. Rakyat terpaksa beli air tangki. Ada yang angkut baldi macam zaman dulu. Masalah air semakin menjadi-jadi. Hidup di bumi Sabah yang kaya dengan sumber, tetapi rakyat sendiri haus di tanah air sendiri. Jalan raya, lubang makin besar, makin dalam, kenderaan rosak. Projek pembaikan, banyak yang terbengkalai, penuh dengan papan tanda dalam pembinaan. Tapi bertahun tidak siap-siap. Kerajaan JRS kata mahu menyelesaikan. Tapi rakyat bertanya, selesaikan apa? Yang rakyat nampak, masalah bukan semakin baik, tetapi semakin parah. Kalau betul-betul mahu selesaikan, sudah tentu rakyat nampak perubahan. Tapi kenyataannya bukannya semakin baik, malah semakin teruk. Inilah wajah sebenar kerajaan yang hanya pandai berjanji, tapi gagal menunaikannya. Kerajaan JRS gagal! Putungan kau ini. Okey.